Okay, savings tracker. So saya added savings tracker after we launch the first dia 6 je. Tapi I rasa macam tak kena lah, tak letak savings tracker So savings tracker this is dulu saya jual ni separate. It's called Grow Your Money. So watch your savings grow. So please alert, ada dua version. Savings tracker kalau anda guna laptop, anda akan guna yang ini. Kedua ada versi iPad. Okay, iPad, tablet ataupun Android phone, anda kena guna yang ini. Beza dia sikit je, dia punya bulat ni dekat luar. Yang ini bulat dia kat dalam. So yang versi iPad ni boleh juga guna untuk uh, komputer. Cuma saya tak puas hati. Saya lagi suka yang ni. Okay, so dia nampak macam tu. Okay, so saya bagi dua-dua lah, senang Alright, so sama je. Kita akan ada savings tracker adalah kegunaan dia untuk sinking fund. The idea sinking fund ni ialah kita buat tabung. Okay, because kalau kita general savings, kita tak akan tahu berapa jumlah yang kita kena save. Tapi duit tu, sinking fund ni, duit tu kita guna untuk spesifik. Okay. So, goal pertama saya nak anda letak emergency fund. Okay. Emergency fund, kalau anda dah penuh pun tak apa, letak. So sebagai contoh goal anda sinking fund ni 10,000 So isi bahagian yang putih saja macam biasa. So katakan emergency fund anda nak 10,000. Alright. So mula-mula kita set up kat sini dulu. Set up dulu kat sini. Apa nama tabung sinking fund anda? So tabung sinking fund pertama emergency fund. Kedua katakan raya katakan raya. Ketiga korban, nak buat korban. Okay, nak buat korban. Keempat buka sekolah. Buka sekolah ni sebab kita dah dekat 2026. So, saya nak buat ni buka sekolah 2027. Okay. So, goal dia ialah untuk korban katakan 1,000. 1,000 Untuk raya ni raya 2026 lah. Bulan Mac. Okay. So, katakan kita nak 3,000 Contoh. Okay. Buka sekolah, anda perlukan 1,200. Alright. So, ini adalah anda set up anda nak sinking fund apa. 14, saya harap cukup lah 14. Okay, so bila anda contribute, anda savings, anda akan detect dekat sini. Anda akan tracking dekat sini. Anda akan monitor dia kat sini. Tracking. So sebagai contoh, emergency fund anda target 10,000 but anda dah ada 3,000 emergency fund, starter emergency fund. Kalau anda biasa dengan saya ajar budgeting, kita ni full emergency fund 10,000, kita dah ada starter 3,000. Alright, so emergency fund anda dah ada 30%. For example, along the way, anda guna emergency fund anda. Apa anda buat ialah, katakan emergency fund kita memang sifat dia, kalau emergency kita guna, so kita akan negatif 1,000. Salah. Bukan dekat sini. Saya tak pernah cuba sebenarnya. Boleh ke tak? Boleh. Okay. So, negatif 1,000. Negatif 1,000 maksudnya anda guna. Guna untuk tukar tayar. Okay. Emergency ada perlu tukar tayar, anda tukar tayar. So, anda guna emergency fund. So, kat situ kita track dia. Okay. Hilang pula ni korban. Okay. So kalau jadi macam ni contoh jadi macam ni. Lepas tu anda macam alamak macam mana kita nak buat kan? Saya usually kita back je. Adalah tu yang kita tersilap kan. So kita back sahaja. Okay dah. Alright. So emergency fund tadi anda guna 1,000. So anda negatif 1,000 anda gunalah. So tadi instead of kita dah ada 3, sebenarnya tinggal jadi 2 sahaja. Okay. Lepas tu the next month kita cover balik emergency fund kita. Kita terus masuk 1,200 cover balik emergency fund. So dia naik balik. So that's how we track. Kat sini date lah, anda masukkan date hari kejadian. Hari anda masukkan duit tu. So we revisit this saving tracker every time gaji dan anda set auto debit. The idea sinking fund ni kena set auto debit.
Okey, gaji 25 hari bulan, set lah auto debit 26, 27 atau 25, 26 lah senang to be safe. One day after. Right, savings tracker. So, katakan tadi buka sekolah 1,200 So, anda set buka sekolah 2027, 1,200. Lama lagi buka sekolah ni. So, anda boleh buat 100 sebulan. So, every month, 100, 100, 100. So, kalau anda tengok kat sini, buka sekolah 2027. Yang ni. Cantik kan? Comel je. So, anda ada lagi 1,100. Yang ini anda boleh tukar ni. Color dia, saya tak suka. Saya nak color ni. Macam tu. Saya nak color purple. Okay, tukarlah. Ikutlah creativity. Ataupun anda categorize. Alright? Macam-macam mana. Apa-apa pun boleh. Okay, so ini anda kata tadi color orange ni. So, maybe boleh buat color kat sini. Color yang sama lah. Orange sikit. Mana Contoh yang ni lah. Macam tu. So, boleh macam tu idea dia, right? Korban tadi. Okay, so korban tadi dah exceed. Ter-exceed dah. Negatif 500. I mean, goal amount 1,000 je, tapi anda save sampai 1,500. So, what we do ialah, kita check balik, korban sebenarnya, memang saya perlukan 1,000 je. So, 500 ni, I might as well hantar dia ke emergency fund. Okay? Benda macam tu lah, itu yang kita nak nampak. So, korban ni, okay, apa tadi ya? Okay. So, bila kita set up ni, maybe kita dah ada duit dalam tabung tu. So, itulah dia kat sini. Masa kita set up tu, kita terus macam Raya 2026, kita nak 3,000. Actually, kita dah save up dari tahun lepas. Kita dah ada 2,500 dah pun. Kita dah ada 2,500 pun dalam kita punya Raya 2026 tu. Nak guna March ni, nak guna Februari ni. So, Raya kita sebenarnya dah penuh pun. 83% dah. Okay, 83% dah. Dan kita rasa macam cukup. No more. No more. Okay, start using. So, bila anda start using, kalau anda nak track, anda buat macam tadilah, anda keluarkan duit negatif-negatif. Alright. Okay. So, the idea ialah yang ini untuk 2026. Buka sekolah 2027 means kita akan accumulate dia dalam 2026. So, that's why dia ada kat sini. That's why dia ada kat sini. Okay. So, ada sampai 14 sinking fund dah boleh letak. So, kat sini ada banyak sikit formula. So, kalau boleh careful sikit lah. Tak ada apa. Kat sini je. Isi kat sini yang putih-putih ni je. Goal amount. Okay. Save ni dia terus daripada bawah ni. So, isi goal name, goal amount, and then tracker kat sini. Tracker means berapa yang anda masuk setiap bulan ni. Okay. Alright, so make sure kita auto debit lah. Auto debit. So yang ni beza dia ialah dia adalah versi nampak cantik dekat ni yang grow ni. Pokok ni dia akan grow dekat tablet, dekat Android. Kalau anda guna versi yang ni dia tak keluar, dia tak grow. Okay. So thank you very much savings tracker, very easy. Make sure kita set up lah. Okay, tips. So bila kita set up ni, dekat sini tak ada. Yang tadi tu, kita pergi balik budget blueprint. So, anda set up ni kan? Anda dah set up ni. So, benda yang sama ni sepatutnya dia ada kat budget blueprint anda ni. Whatever yang anda set up ni. Sinking fund 1, 2, raya, korban. So, dia patut ada kat sini. Dan your monthly dekat sini. Monthly dekat sini. Okay. So, the thing ialah, bila kita track, monitor dan faham duit kita, secara budget blueprintnya, kita tengok kat sini gaji kita cukup ni nak buat sebulan 1,300 savings dan sinking fund. Tapi, bila kita track, that is the importance of tracking. Bila kita track, walaupun kita auto debit, dia tak berjaya deduct. Tak berjaya. Ataupun lagilah kalau kita manual, kita tak berjaya. Budget blueprint kata sebulan saya akan invest unit trust, saya akan masuk self contribution EPF 500. This is manual. So dekat sini sepatutnya kita adalah satu ni EPF. Sebulan 500. Target kita tahun ni 6,000. Okay? Tapi secara realitinya EPF mana? EPF. Secara realitinya bila kita tengok tracking kita bulan 1, bulan 2, bulan 3, kita tak mampu nak letak EPF ni. Dekat situ lah kita nampak sebenarnya kita sebenarnya tak cukup.
Budget blueprint kita kata ngam-ngam ni. Bila household tolak semua ni, boleh, kita boleh. Tapi secara realitinya, dekat savings tracker, EPF tak masuk monthly. Dekat situ yang kita nak nampak pattern-pattern macam ni. Alright? Alright. Apa lagi ya? Okay, so sebab tu bila kita buat bajet, apa yang kita buat bajet tu dia dah itu adalah buat bajet tu satu benda. But tracking tu another thing untuk kita monitor. So at least we want to monitor 3 months, 6 months dan make it dan nak jadikan dia habit dia kenalah sampai at least 1 tahun. Sebab tu money dashboard ni untuk idea dia ialah 2026 tracking 1 year. So realitinya barulah kita nampak EPF kita ni mampu tak? Kita buat bajet, kita kata 500 sebulan, nak 6,000. Tapi bila kita tracking betul-betul, hujung tahun EPF, self-contribution, 0. Sebab kita tak mampu dalam bajet kita, ada kebocoran yang walaupun kita dah buat cantik-cantik kat sini, of course lah akan ada benda-benda lain yang tak cukup dan usually kita akan sacrifice savings. Yang manual, kena transfer sendiri. Begitulah realiti. Okay. Itu ke yang saya nak cakap tadi, terlupa pula. But then, alright. Oh yeah. Okay, lagi satu. Okay, budget blueprint kita ada invest ni. So invest by right, dia bukanlah dalam savings tracker. Okay, because investment nilai dia akan naik turun. But we can track kita punya modal masuk. So katakan anda invest dekat sini anda buat SPUS. Okay, kalau anda familiar, saya ada sharing. Tapi tu saya tak ingat dekat mana saya letak. Is either IG or YouTube. Invest SPUS fund ETF. Okay, AQTUS SP500. Katakan anda goal amount setahun anda nak invest 5,000 total so invest SPUS modal. So katakan modal ni pun berkala, tapi anda nak detect betul tak setahun anda berjaya tak masuk 5,000. So katakan anda dapat bonus. Anda letak 1,000. So anda track kat sini lah bonus apa Januari lah katakan anda masukkan, anda ada baki-baki, okay 1,000 invest SPUS. So itulah juga gunanya bila kita dah set up ni apa yang kita nak capai, bila kita dapat the extra bonus tu, kita akan tengok balik dashboard kita, oh okay saya janji nak invest, so bonus tu pergilah dekat invest dulu instead of we spend it. So invest SPUS 1,000. So bila hujung tahun masuk tak 5,000 yang kita project goal amount yang kita nak capai tu? Boleh guna sedikit ini idea lah untuk invest. So anda akan nampak modal, but hujung tahun anda check your amount of dekat SPUS ni, adakah dia exceed your modal ataupun dia shrink. Alright. So itu idea dia. Thank you everyone. Saya minta kalau anda suka Money Dashboard ini, tolonglah ajak kawan-kawan, promote kepada kawan-kawan anda, ajak diorang beli sebab saya rasa sangat berguna. Kalau kita guna Money Dashboard, anda akan nampak duit anda semua dekat satu tempat. And we are hoping dalam masa 3 bulan, 6 bulan, kita hari-hari, every time kita dapat gaji, kita tengok Money Dashboard kita. Okay? Dan insyaAllah mesti ada good results daripada hasil kita buat Money Dashboard ni. Okay? Thank you. Bye.